Bye 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 bye. Bye bye doktor. Semoga berjalan lancar. So ni destinasi pertama. Okey, dengar sini semua. Start. Startnya. Kita ongkit pula. Billboard ni dibina dalam tahun 1938. Maklumat ni mungkin salah. Maklumat ni. Jalan ke lari Nas. Ada 20 situasi pertama dia. Okey. Kawasan Domon Dayak ni. Rumah swasta. Apa ke Togong? Yang atas tu the power of the force. Bawah tu ada kan? Yang bawah tu sebab terbalik saya tadi. Yang ini. Ada lah. Ada yang ni pun ada. Ya. Ada banyak Boleh sikit. Ada banyak tik. Bye-bye sikit. Masih kelas sejarah macam Bila tengah siang berlaku, ramai orang yang meninggal syahid dimakamkan di sini. Kemudian ini adalah kemudian masjid di Indonesia. Jentera dia semua orang putih dan dibuat tahun 1900. Dia pun masuk pada 10 hari bulan, 9 hari bulan dah masuk. Apabila masuk, berlaku pengunduran tentera British ke selatan.
Bila pengunduran, jambatan besi di sini telah dibom dan dimusnahkan. Okey, semasa pengunduran berlaku sebelum dibom, British apa tengah bunuh. Baik. Ni dia duduk situ jatuh pula. Itulah di kawasan perburuan. Okey, kita pula sekarang ni kita di bawah Kementerian Perpaduan KPN, Menteri dia ada dagang lah. Kalau dulu kita bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Motek. Ada library perpustakaan. Ada tiga agensi lagi lah, apa dah, yayasan apa ingat. Okey. Museum kita ni, Museum Sejarah ni dibuka pada 6 Jun 1999. Berapa tahun dah? Anda betul yang 1999 beberapa percayaan dibina rekod kan, dia dapat pada dunia kan, dia nak dapatkan ujian yang benar-benar kita lepas tarikh pula. Okey, dia asal dia rumah Di sekolah kan dia ada lagi tu bangunan sekolah sebelah dia. Lepas tu tapi ada banyak blok lah sekolahan dan bangunan panjang tu kan. Nanti dia pejabat guru besar dengan kuasa dia. Macam yang adik nampak yang hak tu hak. Buat dia ataupun rekreasi syukai kat sini dibenarkan seperti itu. Tapak ni memang dia boleh benar dengan tapak ni. Tapak ni memang kena benar. Dalam pun dia menciptakan sejarah dia ada gambar yang penting kan. Ni lah gambar kan kita kat situ ni asal sini. Ada seperti ni gambar dia. Bentuk asal tadi. Diroboh tahun 1970. Hari ni ribut kan, memang roboh dia dah. Jadi kita buat balik lah. Gambar dia. Empat segi dia kuasakan. Dia ada bayarlah. Terima kasih. Betul. Pajak orang. Itu semua. Alright. Hari ni kita akan sambung lagi aktiviti. Tapi aktiviti hari ni adalah throw order. Jadi dia ada kata kosong, ada. Aku ada teka-teki. Boleh teka-teki Okey. Kalau jin dia duduk dalam ayat dia panggil apa? Oh my god. Apa? Duduk. Bukan.